Apa di atas gitu. Oh, tak ini ya. Tak pernah masuk dataran pahlawan macam ni. Cantik parking dia. Teratur itu. Orang dah start berjalan semua. Oh, kan dah buka-buka semua apa. Yang sana. Pokok sana kan. Oh, ni. Tapi panas apa? Belah dalam pun boleh. Sempit. Oh, ni parking. Parking tak standard pun dia main masuk ni. Tak boleh lah, Pak. Lah, tak bergerak, Pak. Di atas gitu. Oh, tak ini ya. Macam ni. Masih close lagi kot. Masih close lagi. Boleh ke depan lagi, Pak. Panas. Panasnya macam ni, Pak. Nggak ada, Pak, untuk di kopi, Pak. Jogger Street. Yang 5X Mall. Hotel Laksmana. Jauh. Aeon Mall. Jauh. Baru jauh. Aeon Mall yang sana yang kita ngarah balik ya? Plaza Pandan. Oh, tadi tu di atas senyap aja, tak berpusing rupanya. Apa? Taming Sari. Kira close. Rupanya tak. Kalau bukan pahlawan ni. Sini je. Get direction. Oh, tak close rupanya Taming Sari. Ini ni. Masuk sini ni. Dah sampai Melaka, tak pernah masuk dataran pahlawan macam ni lah. Masuk mall dataran pahlawan, kita masuk sini ya. Kita nak ambil. Oh, itu ya? This copy. Oh ya, ini. Jalan-jalan, tadi dah masuk Taman Merdeka. Tadi kita lama situ tengok Taming Sari rupanya dah. Taming Sari sudah. Oh, Papa sebelah sana. Apa kita jalan sini? Oh, Mama. Sini. Sini. Taming Sari, kita tadi Taming Sari close, rupanya dah jalan. Rupanya ke atas tu dia di tengah senyap. Tadi ucap salam belum ya? Sekali lagi lah. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Melaka, di Bandar Hili. Suasana raya, suasana cuti sekolah. Ramai ya. Tadi kita nak balik. Jadi kita berjalan-jalan. Kita beli minuman itu. Tu. Dari Taming Sari. Cantik parking dia. Teratur itu. Dah banyak dah buka semua ni, kedai-kedai ni. Tu Pahlawan Walk. Siapa-siapa yang nak cari cermata tu. Kedai asam pedas. Tu apa? Maka dah. Dah sampai kita ke parking. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.